Anda faham sebab-sebab di sebalik kejayaan atau kegagalan anda dalam trading? Adakah anda mengulangi kesilapan yang sama? Terdapat penyelesaian yang mudah untuk memperbaiki proses trading anda. Journal Trading FBS. Ia adalah fail di mana anda merekodkan semua butiran dagangan anda. Ia membantu anda mengenal pasti pola, memperbaiki disiplin dan trade dengan lebih bijak. Berikut cara-cara menggunakan Journal Trading FBS. Untuk memudahkan penggunaan journal, buka lembaran baru setiap bulan. Mulakan hari trading anda dengan menjawab beberapa soalan check-in. Ingat bahawa kondisi fizikal anda mempengaruhi fokus anda dan seberapa pantas otak anda berfungsi. Trading anda mungkin tidak berapa bagus jika anda tidak sihat. Tanya diri anda, apa yang menghalang anda dari hasil yang anda ingini? Dan bagaimana anda akan perbaikinya? Bagaimana perasaan anda mengenai 3 posisi terakhir anda? Catatkan mood dan perasaan anda dan ingatkan diri anda tentang matlamat utama anda agar kekal fokus. Check-in ini akan bantu anda fahami bila anda perlu mengelak daripada trading atau terapkan pengurusan risiko yang lebih ketat. Sebagai contoh, anda boleh ubah pendekatan selepas rugi 3 kali berturut-turut, waktu di mana anda cenderung trade kerana dendam. Sekarang, jom kita teruskan dengan melengkapkan jurnal itu sendiri. Mulakan dengan mencatatkan amaun semasa dalam akaun anda. Untuk setiap urus niaga, rekodkan sebanyak mungkin butiran. Mulakan dengan tarikh. Siapa tahu, mungkin anda cenderung untuk trade secara impulsif pada hari Jumaat. Pilih sesi trading anda. Anda mungkin konsisten rugi pada sesi New York kerana anda tak mampu menangani kemerowapan. Lajur aset akan bantu anda kenal pasti instrumen trading yang paling sesuai untuk anda. Nyatakan sebab anda membuka urus niaga untuk menganalisis faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan. Pilih sama ada anda membuka urus niaga berdasarkan penerusan trend atau penyongsangan trend. Nyatakan sama ada ia adalah urus niaga long atau short. Masukkan saiz posisi anda dalam lot atau unit untuk fahami sama ada anda cenderung trade dengan leverage berlebihan atau kekal berdisiplin. Catat juga nisbah risiko ganjaran anda. Pada langkah terakhir, masukkan amaun yang anda untung atau rugi dalam urus niaga tersebut. Baki akaun anda akan dikemas kini secara automatik. Merekodkan setiap urus niaga akan membantu anda mengumpul data untuk analisis seterusnya. Ia hanya mengambil beberapa minit untuk setiap urus niaga, tetapi wawasan yang diberikan amat berharga. Pada akhir setiap minggu, semak data untuk mengenal pasti pola dan membuat kesimpulan. Klik pautan di bawah untuk memuat turun template Journal Trading FBS dan trade dengan lebih bijak.